Tidakkah pernah anda membayangkan satu sistem roket yang sangat kecil untuk digerakkan dengan pantas tetapi sangat kuat untuk membawa senjata nuklear? Itulah realiti yang kini dihadapi oleh Korea Selatan dan Amerika Syarikat apabila Korea Utara mula mengeluarkan secara besar-besaran sistem pelancar roket KN-25. Sistem ini bukan sekadar Multiple Launch Rocket System MLRS biasa. Ia direka untuk mengaburi garis antara roket artileri dan peluru berpandu balistik, menjadikannya antara ancaman paling unik di semenanjung Korea hari ini. Keupayaan luar biasa KN-25. KN-25 menggunakan roket berkaliber 600mm, jauh lebih besar berbanding sistem MLRS konvensional yang biasanya hanya 227mm seperti HIMARS atau 300mm. Jarak tembakannya mencecah 380 km, bermakna ia boleh melancarkan serangan ke hampir seluruh wilayah Korea Selatan tanpa perlu meninggalkan kawasan sempadan utara. Sistem ini dilengkapi dengan panduan inersia dan bantuan satelit yang memberikan ketepatan dalam lingkungan hanya puluhan meter, cukup untuk memusnahkan stesen radar, pangkalan udara atau pusat logistik dengan tepat. Ia hadir dalam dua variant, beroda dan berantai, truck, memberikan fleksibiliti untuk dikerahkan di pelbagai bentuk muka bumi termasuk kawasan yang bergunung ganang. KN-25 mampu melancarkan tembakan salva dengan pantas, direka untuk menenggelami sistem pertahanan peluru berpandu seperti THAAD dan Patriot dengan jumlah sasaran yang serentak. Korea Utara secara rasmi mengumumkan sistem ini mampu membawa hulu peledak nuklear taktikal, malah penganalisis barat mengesyaki bahawa varian untuk senjata kimia juga sedang dibangunkan untuk roket ini. Menurut laporan Perkhidmatan Penyelidikan Kongres AS, KN-25 mengaburi garis antara roket dan peluru berpandu kerana dilengkapi avionik canggih, sirip aerodinamik dan sistem panduan yang setanding dengan peluru berpandu balistik jarak dekat SRBM. Kesimpulan, KN-25 bukan sekadar roket. Ia adalah game changer dalam strategi ketenteraan Korea Utara yang menggabungkan jarak jauh, ketepatan tinggi dan fleksibiliti nuklear dalam satu platform mudah alih. Hal yang perlu kita perhatikan seterusnya adalah sama ada Pyongyang akan mula mengeksport sistem ini kepada Rusia atau negara lain, kerana jika ia tersebar di luar semenanjung Korea, ancamannya akan menjadi lebih kompleks dan sukar untuk diramal. Sekian, terima kasih.